Dah lama aku tinggal aquaponik aku. Jadi hari ni jom kita DIY masukkan filter. Inilah dia filternya yang aku nak masuk dekat sini. Weh, aku rasa cili aku dah kena serang dengan hama lagi lah. Patutlah daun cili aku jadi warna kuning macam ni. Kenapa dia jadi warna kuning macam ni? Siapa-siapa yang tahu boleh tak bagi tahu aku? Kenapa dan macam mana nak rawat dia? By the way, buah-buah dia menjadi. Dah banyak kali aku petik hasil dia. Aquaponik aku ni, walaupun aku tak letak filter lagi, air dia tetap bersih. Bahan-bahan yang ada dekat sini, span untuk dijadikan filter. Satu lagi span untuk dijadikan filter juga. Bekas untuk kita letak span. Pipe ni apa orang panggil Aku tak tahulah apa nama pipe ni. Gunting. Lepas tu kita ada gergaji besi dan drill. Aku pakai drill besar sebab aku tak ada drill kecil. Jadi pakai je lah mana ada. DIY bro. Jom kita mulakan. Mula-mula rebut bekas ni dulu. Dah ada lubang. Aku perasan pipe ni terlalu panjang untuk letak dekat sini. Jom kita potong. Untuk potong dia, aku tak nak potong sampai ujung ni. Nak bagi dia tinggi sikit. Kenapa? Sebab nanti aku nak ada air yang bertakung dalam bekas tu. Potong dia sampai putus. Dah siap. Lepas tu, masukkan dia kat dalam ni. Getah jangan lupa tau. Nanti bocor pula. Kemudian, masukkan kepala dia. Kepala tak tahulah apa. Kepala lah kot. Ketatkan dia. Kemudian potong spang ni ikut saiz bekas ni. Tak perlu perfect pun tak apa bro. DIY. Tada! Siap potong. Korang masukkanlah dia kat dalam ni. Yang ni satu lapis kat atas. Tada! Dah siap. Kita letak dekat aquaponik. Tempat yang aku nak letak. Air ni akan keluar kat sini dan ditapis dekat sini. Kemudian masuk kat dalam aquaponik. Apa lagi? Jomlah kita test. Dah siap. Inilah filter yang aku guna. Terpaksa buang yang satu ni disebabkan terlalu tinggi. So yang ni ngam-ngam. DIY untuk hari ni dah siap. Itu saja daripada aku. Okay, bye.